Selamat berbuka guys. Malam ni banyak sikit menu aku. Banyak sikit menu aku malam ni. Aku ada kambing kari, aku ada tempe masak kicap belada dengan sotong sambal. Selamat berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, aku teringin nak makan kari kambing. Kari kambing letaklah apa-apa sayur pun kan. So aku nak tunjuk dekat korang macam mana resepi kari kambing orang lelaki. Sama je dengan orang perempuan. Cuma cara masak tu lain sikit lah, keras sikit. Okay, first kali aku rebus kambing ni dulu, daging kambing ni dulu, bagi dia empuk selama sejam. Sambil-sambil tu kau sediakanlah barang-barang yang kau nak tumis apa semua, nak masukkan dalam kari tu. Kentang, terung, bawang putih, cili. Bila dah lebih kurang sejam tu, korang pergilah dapur tengok balik kambing korang, jangan hancur pula dalam kuali tu. Dah empuk apa semua, keluarkan, tumis pula bawang putih, bawang merah, halia semua tu. Tumis sampai naik bau. Daun kari jangan lupa pula, tak jadi pula kari korang tu. Bila dah masuk semua-semua tu, masukkan 3 sekawan ni. Kalau orang perempuan masak, dia masukkan 3 sekawan ni dulu, baru dia tumisnya bawang-bawang ni semua. Lepas tu masukkan kari. Kari ni aku guna babas, tak kisahlah korang nak guna kari apa pun. Kemudian kalau kurang lagi pedas, masukkan cili. Lepas tu korang masukkan daging-daging kambing yang korang dah rebus tadi tu. Masukkan je lah semua-semuanya, takkan nak tinggal-tinggalkan. Lepas tu masukkan 4 biji kentang yang dah korang potong-potong halus macam tu. Tak adalah halus sangat. Lepas tu kacau, bagi kentang tu empuk. Dah empuk apa semua kentang tu, masukkan santan. Macam aku masukkan 1 kotak kecil santan ni. Kacau. Sedia untuk dimakan. Selamat berjumpa guys dengan resipi-resipi aku tu.